Kita manusia lebih kuat daripada syaitan. Tapi mengapa bila kita jumpa hantu kita lari? Mu lari, orang tak lari. Dengar baik-baik, manusia ini lemah. Tak boleh kita kata kita lebih kuat daripada makhluk lain. Kita ada kelemahan. Kulikal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia default setting, mari lagi kilang dha'if, lemah. Kita bukan kata dengan iblis, dengan malaikat, dengan jin. Kita dengan hayawan Allah kita. Allah kita. Orang yang lari paling laju dalam juara 100 meter siapa dia? Usain Bolt. Usain untuk laut. Usain Bolt untuk laut lah. Dia boleh lah. Dia lari 9.68 saat 100 meter tau. Bermakna tak sampai 1 saat 33 kaki. 33 kaki tu tak sampai 1 saat. Macam kijang dah. Kelajuan iaitu 43 km sejam. Kucing kapung tu, kalau dia nitah jalan dia bergambar 48, ada yang satu rekod 52 km sejam. Allah dengan anak kucing kapung. Usain Bolt tu dengan anak kucing kapung. Belum lagi dengan antelope ketuk laju tu. Hak tu 98. Hak jadi lari straight tu, hak biasa tu kejar tu apa benda ni, citah kejar tu 103 km sejam. Citah 115, rekod baru 117. Citah 117. Kalau orang nakak, kepala bola raga dah naik 117. Faham lagi? Allah kita nak orang yang menyelam paling lama, free dive, tak pakai gas apa semua. Hanya sampai lebih kurang 2 minit setengah. Kita seminit biar. Nampak tak? 2 minit setengah. Mu berlawan tak usah berlawan dengan ikan paus, blue whale, sperm whale tu dengan kepala putih tu. Ikan kepala putih tu. Cuma rendang dalam pesen, mu masuk kepala mu. Mana lama dia? Faham lagi? Tahu tak? Nak berlawan berenang dengan lamba Allah kita. Lamba tarik tali dengan gajah. Anak gajah baru beranak, tunggunya habis kita. Jadi kita kalah dengan makhluk. Allah menangkan manusia dengan akal, bukan dengan kereng. Body kalah, kaki kalah, bergerak kalah, berlari kalah, terbang kalah. Lagi. Kita nak kata kita gagah ni, main akak besi. Wah, akak besi. Betul tak? Ni tekok ni, naik goh sini. Tekok. Macam ke bonggok jalan kampung. Tapi kalau kita dengan ikan kakak merah, hok 1/2 kilo, gagah kat merah lagi. Allah kita tak percaya. Mu ambil macam kain, mu panggil orang hak badan besar, cuma ngubur lagu mulut dia. Tu sakut dia terik tau. Tapi kalau mu ngai kat merah, dia bahang macam kain, bukan 3 gaiwang, atas pipi, dalam mulut, tepi bibir dia. Nya serik ni, pau putus kali. Boleh terik. Kita orang masuk macam kain dalam tu boleh terik ni. Boleh tak bang? Ikut pas atas bukit mana buat lagi. Faham lagi? Kalau takut bibir tu kan. Kalau Allah menangkan manusia dengan apa? Akal. Dengan akal. Kalau hobi, kalau ukit, kalau gajah, kalau kuda, tu nak. Kalau binatang di laut kita boleh buat kapal selam apa semua. Dengan akal. Wallah.